Hello semua, welcome back to my YouTube channel. Okey, baiklah, video kali ni Usai adalah kali pertama Usai pergi convo di OUM untuk saya punya DPLI. So, let's get started. Masa ni Usai baru sampai ke PWTC, iaitu bersebelahan dengan Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur. Sebab hotel memang dekat kan, so Usai check in dekat situ dengan family. Kebetulan masa tu ada staff Open University, jadinya teruslah diorang ni semua hantar tunjukkan jalan ke kaunter pendaftaran. Memang mudah dan lancar lah proses nak ambil jubah dan juga ambil pendaftaran pada kali ni. Kat sini juga ada pelbagai gerai jualan untuk ambil gambar dan juga jualan bunga yang sesuai sangat untuk dijadikan cederhati kepada para graduan. Memang meriah suasana dekat convocation ni. Selepas selesai urusan pendaftaran, Usai dengan keluarga Usai pun ambillah peluang untuk berjalan-jalan dekat sekitar Sunbury Putra Mall yang betul-betul bersebelahan dengan World Trade Center Kuala Lumpur. Sambil cari tempat makan, sempat jugalah Usai dan keluarga cuci mata tengok suasana sekitar yang sangat meliar dengan ramai orang dan graduan sekitar mall ini. Anak buah pun bukan main seronok dapat berjalan dan bermain. Dalam masa yang sama, sempat jugalah ambil beberapa gambar kenangan untuk simpanan memori istimewa bersama keluarga. Memang terasa suasana convocation bila semua dapat meluangkan masa bersama-sama macam ni. Seterusnya, hari convocation pada pagi tu kita dapat slot pagi. Jadinya Usai dan family bersiap-siap lah untuk pergi convocation. Dan Usai pun terus ke bawah bersama keluarga and menantikan detik-detik bersejarah setelah berempas ulas menyiapkan assignment, tesi dan segalanya. Nah, sebelum masuk ke dalam dewan, Usai dan kawan-kawan daripada DPLI perlu beratur dan berbaris menuju ke dalam Dewan PWTC. Kita angkat martabat pendidikan kerana di Muhammad Husairi bin Khamisan, Muhammad Hushairi bin Husn, sidang semula. Dengan kuasa yang ada pada saya menugerahkan ijazah Doktor Filsafat, Kedoktoran, Sarjana, Diploma, Dapasan ijazah dan sarjana muda seperti yang dinyatakan kepada graduan. Terima kasih. Tepi kali, mekar indah disinari pagi. Jutaan terima kasih dari kami. Panjang umur, kita jumpa lagi. Iya.
Okay, thank you. Terima kasih. Thank you. Wah. Setelah selesai makan, Usai dan keluarga pun terus pergi ke kedai makan dekat Ayam Gepuk. Dekat bersebelahan je dengan WTC, tak jauh. Lepas tu balik semula ke hotel untuk berehat. Kereta, so kita potong kek. Thank you pasal pemberi kek. Dah selesai convocation, so kita makan kek. Terima kasih kepada pemberi kek. Okay. Yeay. Memang cakap malam ni semalam nak keluar. Berarti nak dah keluar, best pula keluar kan? Tetapi malam tu tetap keluar jugalah kami. Pergi mall semula, bergambar. Lepas tu kita pergi cari makan dekat Kampung Baru. Kita makan puas-puas sebelum kita nak balik semula ke halaman masing-masing pada esok harinya. So kami sekeluarga makan dekat Suraya sebab dekat sini macam banyak pilihan kan, dan memudahkan urusan kami memilih makanan yang kami semua suka. So jom makan dulu sebelum kita tidur malam ni. Dan paginya Usai pun bangun dan menghantar jubah untuk menerima scroll, skrip, sijil dan segala gambar konvo untuk dibawa pulang. Dan seterusnya Usai pun pulang ke kampung masing-masing, dan sebelum tu nak sampai Johor, Usai singgah dekat Melaka makan asam pedas dekat gerai asam pedas Nek Jarah. Sedap tau. Okay, bye-bye. Thank you pada yang telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel.